tunjukkan cara-cara sebelum nak buat pemasangan tinted. Kita akan buka dulu door trim, dan juga kita buka dia punya speaker Twitter tu kat ujung tu. Okey. So ni cara-cara buka dia. So kita tengok belah sana pula. Ni untuk Toyota Hilux. Untuk Toyota Hilux. Kita tengok cara buka dia. Cara buka dia. Kita tengok cara buka door trim. Sebelum nak buat pemasangan tinted yang kemas dengan cara yang betul, kita kena buka door trim, dan juga kita kena buka lah segala yang atas-atas ni. So side mirror yang atas ni, dashcam kita kena buka semua untuk memastikan pemasangan tinted depan ni akan jadi kemas. Cara nak buka door trim untuk Toyota Hilux. So dia akan buka dulu Twitter yang atas ni. Lepas ni dia buka. Okay, cara dia macam ni dia kopek saja. Mudah saja cara nak buka door trim Toyota Hilux. Dah settle supaya dia ada ruang kat sini untuk buat pemasangan tinted nanti tak jadi masalah. Okey, ni kita buka yang belakang pula. Yang benda hitam ni kita kena buka dulu Okey, dia semua pakai klip saja. Jangan lupa subscribe video ni. Okey, kita tengok belah sini Dia tinted lama kita buka, kita nak masuk tinted yang baru. So cara nak buka dia pun sama juga macam tadi. Kita akan buka sini dulu, dan kita bagi ada ruang sikit kat sini. Ni proses buka tinted cermin depan. So dah clear. Tadi kita dah buka dashcam dan juga dia punya cermin yang sisi belakang tu. Oh ya. Baru senang nak buka tinted sebab kita dah bagi dia ada ruang kat sini. Kalau tidak, nak buka tinted yang sedia ada ni memang susah sebab dia akan jadi tak cantik dan tak kemas bila kita nak pasang yang tinted baru. Tu, tengok belakang pula. Mudah nak buka dia. Hero